Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Faiz bin Nazri dalam rancangan Ancaman Rasuah. Kegiatan rasuah semakin berleluasa sehingga menjadi ancaman kepada imej negara. Belakangan ini, kes rasuah semakin bertambah dan amat sukar untuk dibanteras kerana melibatkan pegawai kerajaan, swasta, ahli politik dan orang awam. Assalamualaikum. Nama saya Puan Aminah, bukan nama sebenar. Saya dulu seorang arkitek dan saya telah pun hilang kerja saya semenjak kejadian itu. Menurut Puan Aminah, dia kehilangan kerja, dipenjara, didenda dan diceraikan oleh suaminya akibat memakan rasuah. Puan Aminah juga berkata bahawa dia ingin segera menjalankan projek pembangunannya, akan tetapi tidak diterima oleh pihak atasan. Saya merupakan seorang arkitek dan saya telah menjalankan satu projek besar di Kuala Lumpur. Kertas kerja saya tu saya telah berikan kepada pihak atasan, namun kertas kerja saya tidak diterima. Jadi saya pun buat keputusan untuk memberi rasuah kepada pihak atasan. Kemudian saya terkantoi dengan SPRM, lalu saya ditahan dan dipenjarakan serta didenda. Oleh disebabkan itu, saya telah pun diceraikan oleh suami saya kerana tidak mahu menanggung hutang-hutang yang saya tanggung sekarang. Gejala rasuah telah menjadi duri dalam daging sehingga memberikan kesan yang buruk kepada masyarakat dan negara. Ini seperti mana yang berlaku kepada Puan Aminah yang mengakhiri kehidupannya dengan kehilangan kerja yang merupakan pendapatan utama untuk keluarganya. Saya dah pun kehilangan tempat tinggal kerana saya telah diceraikan oleh suami saya dan suami saya telah menghalau saya. Mak saya pun dah tak nak terima saya kembali. Jadi saya sekarang ni mengharap bantuan orang-orang di tepi-tepi jalan. Puan Aminah sudah kehilangan tempat tinggal, kurang makan dan mengharapkan akan ada warga yang ingin memberikan sumbangan kepada dia. Perasaan Puan Aminah pula bercampur aduk dan memburuk sejak kehilangan kerjanya. Dia memikirkan bahawa ini merupakan pengakhiran dan dalam hidupnya dengan penuh penyesalan. Perasaan saya sekarang, saya amat menyesal dan saya sedih serta kecewa dengan diri sendiri. Saya berharap orang-orang yang di luar sana tidak mengikuti jejak langkah saya. Jangan mengharapkan sesuatu yang mudah itu sebagai jalan pintas kerana ia mendatangkan kesan yang buruk. Begitulah pengakhiran bagi sesiapa yang memilih rasuah. Kita boleh mengubah keadaan ini dengan mengatakan tidak pada rasuah. Rasuah dihina, maruah terbina.